Saya Sadiq beri hantaran rare termasuk simpanan ASNB tabung haji kepada Bella Sinar Harian. Okey. Ini saya tahu cerita ni dah cerita lama dan saya memang dah tertinggal bas lah. Tapi saya nak ulaskan juga. Okey. Pertama sekali saya tak nak komen pasal hubungan sebab saya tak tahu pun. Saya hanya tahu saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada YB Said Sadiq dan Bella atas pertunangan mereka. Okey, saya nak ulas hantaran sebenarnya. Ahli Parlimen Muar, Said Sadiq Abdul Rahman, pelakon dan penyanyi Bella Astilah, berbeza daripada kebiasaan. Hantaran bertemakan masa depan diberikan oleh ahli politik tidak hanya berbentuk simbolik semata-mata. Sebaliknya, membawa mesej tanggungjawab, kestabilan dan perancangan jangka panjang. Apa yang diberikan oleh YB kepada Bella? Pertama, sudah pastinya mesti ada cincin pertunangan. Okey, ini yang lain Yang hantarannya ini yang lain. Simpanan ASNB dan tabung haji kepada Bella, dan anak-anak Bella pun ada. Ada skim simpanan pendidikan nasional SSPN untuk kedua-dua anak Bella yang berumur 9 tahun dan 6 tahun. Okey. Bertemakan masa depan, iaitu cincin pertunangan, simpanan ASNB kepada Bella dan tabung haji kepada Aiden dan SSPN kepada Ara. SSPN kepada Aiden dan SSPN kepada Ara, kedua-dua anak Bella. Hantarannya memang lain daripada biasa. Biasanya hantaran adalah cincin pertunangan tu mesti ada, wajib ada. Lagi satu ialah emas kan, wang ringgit semua tu. Ya. Tapi ini hantaran yang terus kepada tunang dan anak tunang juga, yang bertemakan masa depan. Sering kali kan, apabila kita cakap pasal perkahwinan, bukan saja pasal perkahwinan daripada kaum Melayu, untuk Cina juga, kita pun titik beratkan benda semua ni, semua benda macam ni. Kita kena ada rumah, ada kereta, baru fikir pasal nak kahwin. Okey. Kalau boleh kan, sekarang ni trend dah mula pergi kepada perkahwinan yang sederhana. Okey. Ramai yang generasi muda sekarang ni kahwin secara sederhana. Cukuplah satu majlis dengan kawan-kawan dan keluarga yang terapat. Dulu kan kalau majlis mesti ada 50 meja ke, ada yang 100 meja. 100 meja, satu meja 10 orang, 1000 orang tau. Mak ayah yang akan jemput semua orang datang, 1000 orang. Tapi sekarang banyak yang nampak perkara ni memang membazir. Baik sama-sama beli rumah. Sebelum kahwin biasanya akan beli rumah sama-sama, dan lepas kahwin, lepas daftar lah, lepas tu terus pergi beli rumah. Dah daftar, lepas tu majlis yang diadakan memang besar. Sekarang ni dah daftar, beli rumah, bila dah sampai majlis tu dah ada rumah dah. Biasanya macam tu lah. Okay. Jadi kita harus ubah. Perkahwinan sebenarnya tak perlu secara besar-besaran Terus terang saya dah hadir banyak perkahwinan, jamuan perkahwinan daripada kawan-kawan saya. Tak kisahlah Melayu, Cina, India, semua ada. Saya semua ada kawan. Yang besar-besar punya kan, majlis yang besar-besar, sampai sekarang pun tak ingat siapa yang datang. Tak ingat lah. Cuma yang kawan yang berpuluh-puluh tahun lesap lepas tu tiba-tiba nak kahwin baru ingat you itu ialah. Sekarang ni dah lebih berumur kan. Dah banyak majlis perkahwinan yang saya tak hadir. Buat apa? Bazir masa je, bazir wang duit je. Saya dijemput ke majlis perkahwinan anda dan saya kena bayar. Dan saya yang tolong sumbang untuk majlis perkahwinan anda. Tak payahlah. Lepas tu bila sebelum kahwin tak pernah bercakap pun, tak pernah ada hello pun, tiba-tiba kahwin, kad kahwin datang. Lepas kahwin jangan cakap lah, langsung tak ada. Hari yang perkahwinan dulu tu, itu ambil gambar, lepas tu halo, tanya-tanya, tanya khabar pun tak ada. Banyak jamuan perkahwinan ni sebenarnya tak perlu pergi. Tak perlu pergi.
Berbalik kepada apa yang YB Syed Saddiq beri kepada Bella, saya sendiri setuju dengan langkah yang diambil. Perkahwinan sebenarnya bukan untuk anda habiskan banyak duit kepada sana. Itu bukan pengakhiran tau untuk cerita lama lagi. Dah bercinta pergi kahwin, dan kahwin masih akan hidup sama-sama kan, untuk masa depan sama-sama kan, berdua ke, ada anak ke, ada, tak kisahlah, pokoknya hidup bersama. Dan permulaan itu adalah titik permulaan hidup bersama. Takkan anda nak mula hidup bersama dengan hutang. Okay? Ada banyaklah statistik di luar sana yang menunjukkan pasangan bercerai kerana duit, kerana tak boleh bersetuju atas faktor kewangan. Okay? Satu mungkin suka buat duit, dan satu boros, atau kedua-dua dia tak ada persefahaman tentang wang. Okay? Jadi langkah ini adalah langkah yang baguslah untuk Syed Saddiq buat. Saya sendiri tak tahu apa yang hantaran yang kawan-kawan saya bagi. Saya pun tengok apa yang mereka buat lah. Okay? Dan memang ramai antara kawan-kawan saya, kawan-kawan yang Cina lah, sekarang ni bila kahwin kahwin secara sederhana je. Ada yang kecil-kecil lah, kawan-kawan semua dia tak jemput tau. Tiba-tiba nampak dah kahwin. Itu je. Jadi harap-harap di masa depan kan, siapa yang tengah fikir nak kahwin tu, fikir tentang titik permulaan lah. Kahwin ni adalah titik permulaan hidup bersama, masa depan bersama. Okay? Bukan lagi hanya anda fikir untuk diri anda sendiri saja. Okay? Jadi uruskan kewangan, dan sebelum kahwin tu, waktu masih bercinta tu, bincanglah tentang kewangan. Bincanglah macam mana, tempat mana anda nak tinggal ke, nak duduk mana ke, lain kali nak sewa ke, nak beli ke. Tak semestinya kena beli rumah baru boleh kahwin lah. Sewa pun kira rumah juga. Okay? Jangan fikir dah lama yang zaman lampau tu kena ada rumah baru kahwin. Rumah sekarang mahal. Ada bagusnya anda sewa dulu sebelum beli. Okay? Ini semua kena bincang tau. Ini semua kena bincang. Anak lain kali anak pergi sekolah mana ke, bincang. Atau ada yang dah kahwin kan, cakap okay, tak apalah, kita mungkin 1-2 tahun kita enjoy dulu berdua, pergi travel ke apa, lepas tu baru fikir pasal anak. Kena cakap juga. Okay? Baik, sebelum kahwin, baik bincang semua ni. Ini ialah perbincangan peribadi yang tak ramai yang akan bercakap lah, akan bawa bincang. Sebab memang tak selesa lah benda perkara serius ni. Biasanya kalau kahwin ni semua fikir pasal yang baik-baik saja. Tapi kahwin adalah titik permulaan hidup bersama dan sangat-sangat penting. Okay? Saya sendiri nampaklah banyak perkahwinan yang ada yang baik, ada yang tak baik. Faktornya adalah bincangan. Okay? Bye.